Geng, dah lama aku datang tempat ini ya. Tak silap aku sudah 3 bulan lebih. Dan aku masuk ke lokasi ini dengan mood hunting lah. Okay, tadi aku masuk, tadi aku dengar bunyi ketawa lah. Bukan mengilai ketawa yang agak garang lah. Okay, aku lah di 3 channel geng macam biasa. Di Muka Buku, Tutu dan di YT. Sila share dan like jangan lupa. Okay, share dan like. Macam mana audio dan video geng? Audio dan video macam mana? Semalam kita rehat lah. Kita tak live, kita rehat. Dan hari ini kita live. Esok pun kita akan live. Tapi malam ni kita mode hunting geng. Okay, mode hunting jarang-jarang mode hunting aku buat lah. Malam ni mode hunting. Sebab tidak masuknya aku ke sini, pelbagai kisah mula kedengaran lah. Ada yang nampak langsung terbang lah, apa benda lah. Especially kuil India yang ada di sebelah sini. Dia bercerita dekat aku, dia orang pun tak berani nak keluar selepas jam 12 malam lah. So aku ke sini semula untuk dengan mode hunting lah. Right. Waalaikumsalam. Terima kasih Syah Fazli dengan laporan audio dan video yang terbaik. Kuat geng, kuat. Allah dia kuat geng. Share dan like lagi geng, share dan like lagi. Nampak EMF lumayan lah. EMF lumayan. Jom kita bergerak. Okay geng, aku harap korang semua sihat di kalangan keluarga, di bersama kawan atau di mana saja anda berada semua. Harap sihat, rehat di rumah sambil menonton live Solo Ambush. Aku mendapat laporan, bukan laporan, cerita daripada beberapa viewers Solo Ambush lah. Takut nak tengok live Solo Ambush sebab vibe dia terlalu menakutkan. Okay, jangan takut lah. Train diri korang untuk menjadi berani ya. Okay, latihkan diri korang untuk menjadi berani. Lambat laun korang kena berseorangan dan kena berani ya. Okay, kalau takut juga ajak kawan dulu. Sekejap geng, aku minta tolong korang fokus lah. Malam ni kita hunting mode lah. Okay, kita hunting mode. Hui, rumah aku meremang lah. Di sini juga aku pernah membuat sate kakak lah. Okay, di mana aku rasa macam aku datang bukan untuk bersahabat, bukan untuk bawa korang balik ke rumah aku, bukan untuk jadikan korang kodam. Aku datang, aku sekadar untuk menziarah. Perwujudkan diri kau dalam bentuk apapun. Ukhruj ya jin.
Anamla atilahunna litakwini sadakat. Ana matalah harjin. Jeta ziarah jin ya maksyar jin kurush. Okey guys. Macam ni susah nak keluar kan? Macam ni susah nak keluar. Kejap. Kau nak tengok tak guys? Siapa nak tengok tekan satu kan? Live dekat IG. Live dekat IG. Saya live dekat IG rakan-rakan. Dekat TikTok ni saya tengah promote geng. Tak cukup, tak ramai lagi orang. Tak ramai beli tiket. Malam ni tiket RM5 guys. Korang pergi follow aku punya IG. Buat payment. Korang boleh tengok malam ni. Layan geng. Patutnya malam ni kena ada 300 orang penonton. Atau 1000 orang guys. Tapi target kita tak capai. Tapi tak apa guys. Kita usahakan sampai dapat. Okay guys. Bismillah. Sekejap ni gang, aku akan buka dulu. Kita akan buka dulu guys. Tengok apa ada penampakan malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamawati wal ard. Allahumma jus alaika bashar. Aku bukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah yang tidak berjisim, penyeruanku memanggil pembukaan kalam. Pertunjuk dan persembahkan diri kau dalam bentuk apapun. Wa iza batashtum jabarit. Innahu min Sulaiman. Okay guys. Sekejap kita bakar dulu geng. Panggil dulu. Assalamualaikum. Testing night vision ya. Testing night vision rakan-rakan. Kita testing night vision ni. Assalamualaikum. Okay guys, kita on CCTV. Kita on CCTV kita. Sekejap. Sekejap kita tengok dulu. Assalamualaikum. Agak nampak malam ni. Okay guys, kita tutup lampu dulu. Ada penampakan, korang beritahu Tiket malam ni RM5 kan. Sebab tengah bulan kawan-kawan kita semua tengah bulan. So aku menghargai kepada viewers-viewersku guys Okay guys, night vision aku letak situ. Night vision aku letak di situ geng. Night vision aku letak di sini. So kita tunggu di luar kan sebab aku dah pakai lilin. Aku bagi makan sikit. Nak tengok macam mana. Apa ada nampak CCTV. Okay, yap. Kita duduk kat luar, geng. Kita pantau menggunakan CCTV. Okay. Siapa nak tengok tekan satu, geng. Siapa nak tengok tekan satu, geng. Dia CCTV tak boleh tipu, guys. CCTV ni tak boleh edit, tak boleh tipu, geng. Dia sebab dia dalam keadaan tak ada bercahaya.
Dia akan tangkap benda gelap geng. Okay, so siapa yang nak tengok untuk aktiviti paranormal malam ni, korang pergi follow IG saya guys, Alung788. Okay, jap kita on CCTV kita. Sekejap guys. Alung besok live dekat TikTok. Tak, minta maaf. Saya tak live dekat TikTok dah, minta maaf. Live kat TikTok minta maaf kan. Memang saya tak live dah kat sini. Okay guys, ini adalah CCTV ya guys. CCTV yang CCTV kita. So ni CCTV kita kan. Aku nak dapatkan tangkap. Kejap pergi follow IG kan, siapa yang nak tengok parah malam ni. Dah lama tak buat parah, semput sikit. Okay, kita pakai night vision. Dapat tangkap tak? Okay guys, night vision on. Lagi. Assalamualaikum. Ni benda apa ni? Macam mana nak tunjuk bukti dah transfer? Tak faham. Kejap geng. Sekejap geng, aku layan orang yang dah beli tiket guys. Sekejap saya layan orang yang dah beli tiket dulu geng. Sebab dia important. Ada yang beli tiket ni. Banyak abuk guys. Nak tengok malam ni, pergi follow saya punya IG rakan-rakan. Tak di istilah tengok free kan. Istilah tengok free. Kita nak pergi ke satu tempat makan modal banyak kan. Sorry ya guys. Nak buat paranormal ni modal besar. Okay lah guys. Bye-bye. Bye. Geng, jumpa kat IG geng. Kawan-kawan semua jumpa dekat IG. I love you. Bye-bye. Take care. Di simpang ini ya. Ambil batu. Mau terbaling. Kita tengok macam mana ni. Ambil batu.
Langsui. Mari. Nak aku tangkap kau ke? Langsui. Ni kucing ke apa, geng? Tengok tak? Okay, kita nak ambil batu lagi ni macam ni. Tu dengar macam bunyi kucing pun ada, bunyi jeritan pun ada. Betul tak? Macam jeritan pun ada, bunyi kucing pun ada, geng. Langsui. Aku yang belagak, yang celupar, yang sombong, aku cabar kau. Kenapa kau berbunyi? Tunjukkan diri. Tunai. Weh, Muhammad Zulkifli. Thank you for RM100. Banyaknya Muhammad Zulkifli. Di YT RM100. Thank you Muhammad Zulkifli. Oh, thank you. For RM100 Muhammad Zulkifli. Ada bunyi jerit rasa ni. Dengar macam kucing pun ada. Miau, miau. Aku pun tak pasti sebab bunyi katak terlalu kuat lah. Okay. Kamu dah timbul buat benda nak diseru itulah. Sekejap, nanti sampai di rumah itu kita akan pasang colok, okay. Okay. Tujuan kita nak menuju melalui jalan dan menuju ke tempat yang rumah terbiar tu. Tapi aku dengar macam suara kucing pun ada, suara jeritan pun ada, in between lah. Tak berapa jelas. Semasa kemunculan ke bunyi itu, memang aura dia rasa kuat, nampak lumayan lah. EMF ni walaupun simple, geng, cukup memberi petunjuk atau indication kepada kita. Oi. Takkan pocong. Kat sini kau. Oi. Lari dah. Pocong. Loh. Geng, dia lari dah. Tapi kenapa dia tak lompat? Lain macam. Kenapa dia tak lompat? Kenapa dia tak lompat, geng? Ada depan tu. Kita berjalan. Pocong, mari. Aku rasa korang tak nampak pun. Pocong. Sebab dia di balik daun tu. Kita ambil batu sekali lagi.
Taktik ambil batu bunyi budak macam kejar anjing. Pocong. Depan tu rumah lama. Jap. Aku nampak aja, aku zoom terus. Okey. Kepala dia. Muka buku. Dia dah masuk. Share lagi. Sinilah kau. Apa bunyi-bunyi? Datang sini. Datang sini. Bunyi ramai, betul. Bunyi ramai ke? Sekejap. Kenapa aku sedikit undur? Kerana aku cuba mendapatkan visual untuk korang. Okey, sebab aku tak nampak. Mana dia? Ambil batu kan. Kejar dia tengok. Tunjuklah rupa kau, kawan-kawan kau, atau siapa saja. Aku cabar kau. Tunai. Hai, takkan bekas kubut meremam rumah aku, geng. First time bunyi macam ni. Aku rasa dekat Lady in White pun tak macam ni. Okey, Lady in White pun tak macam ni. Tak nampak. Aura kuat. Datang dekat. Lebih kurang 50 meter, geng. Dia tak berani dekat aku. Aku nak zoom pun tak dapat, geng. Aku nak zoom korang pun tak lepas. Hei. Korang screenshot je. Aku zoom screenshot terus. Okey. Lepas tu korang tengok dekat Shalom Group Telegram. Aku zoom, korang screenshot terus. Dia sekejap je, geng. Okey. Dia sekejap je. Pasung pun tak menjadi malam ni. Tak kenapa, aku pun tak tahu. Pocong jauh, geng, jauh. Tak nampak visual untuk korang. Hanya aku je saja nampak sebab terlalu jauh. Geng. Mungkin dia buat bunyi tu untuk menakutkan aku. Tapi dia silap. Bernafas kuat, bau busuk. Datang depan aku. Nafas bau macam longkang. Bau busuk,
Datang depan aku. Cepat. Aku cabar kau. Datang depan aku. Total lag ke geng? Aduh, 888. Admin, tolong Freddy, tolong confirm. Total lag ke? I cannot do anything, geng. Bunyi, geng, bunyi nafas tadi. Buah busuk. Shop, thank you. Thank you, geng. Pam. Okay, naikkan ranking Solar Ambush. Biar ramai yang tengok malam ni, geng. Jarang-jarang kita dapat feedback macam ni, geng. Jarang-jarang. Okay, jarang-jarang. Lag terus ah. Thank you pengail. Korang nampak screenshot? Dia ada lebih kurang 50 meter. Macam dia jaga dia punya jarak ah. Bukan PKP ah. Bukan penjarakan sosial lah, tapi memang dia jaga jarak dia. Bergemam rumah aku, geng. Where are you, pocong? Langsui. Siapa yang nak try datang sini, geng. Ni laluan apa ni? Apa ni? Aku tak pernah tahu pun ada laluan di sini. Langsung share lagi, geng. Pam. Ditutup. Lepas tu jangan lupa punch card, geng. Aku dah kat mana ni? Aku rasa bukan laluan yang aku lalu ni. Aku telah dibawa ke tempat lain ke, geng? Jalan tu tak pernah ada, geng. Muhammad Yunus, thank you for 2,500 star. Banyaknya, Lim. Thank you. Makin bersemangat aku nak mencari. Di manakah pocong dah langsui? Aku cabar kau sekarang, cepat. Saya Muhammad Yunus. Orang yang sama je. Orang lain pula. Freddy, confirm sekejap. Memang lag ke? Takkan aku nak restart kot tengah ramai tu.
Langsui pocong. Jin. Ketua jin. Tunjukkan diri, aku cabar kau. Panggil satu kampung, satu gunung. Kau alihkan aku je. Kau tukarkan jalan je. Okey, geng. Aku dah terkeluar. Dah terkeluar dari tempat pengalihan dia. Aku dah keluar. Okey, bangunan di depan tu. Rumah di depan tu, geng. Rumah di depan tu. Share lagi. Biar semua orang tengok. Okey, ni dia rumah yang pernah kita ada penampakan langsui beberapa kali. 2 kali. Ada pun. Langsui pocong, aku datang lagi. Langsui pocong, aku datang lagi. Tu dia rumah dia. Okey. Ada pocong lagi. Sekejap sebelum kita pergi ke rumah tu. Ui. Kita tunggu. Siapa nampak ni? Rasa siapa nampak tak? Dia main kasar. Sekejap. Siapa nampak, geng? Siapa nampak? Cepat. Siapa nampak tadi? Sekejap, geng. Aku nak letak beg aku supaya mudah aku nak kejar dia. Aku tak peduli lah. Okey. Mudah aku nak tunjuk kepada korang. Orang yang terkejut dah, aku tunjuk lah. Dia tak nampak kita lah. Okey, buka buku dulu lah. Buka buku dulu. Ada mata. Aku rasa pocong kot tu. Buka buku nampak jelas Toto pula. Aku menyorok balik semak dia tak nampak aku. Okey, tu nampak Screenshot. Dia tak pergi mana lagi. Okey, dia tak pergi mana lagi. Okey, YT pula. Bentuk dia warna hitam, geng. YT pula. YT tak nampak. Oh, YT nampak. Okey. Semua nampak, geng. YT. Jap. Sekejap. Aku nak tembak dengan mercun, geng. Ni, geng. Okey. Get ready, geng. Semua nampak. Aku nak tembak dengan mercun tembak ni. Wah, mana lighter? Otak tu lah.
Okey, aku akan cuba apa tengok dia kan macam mana. Brengsek. See you again. What the heck, man? Kepala buaya. Last, geng. Aku ada 3 je, geng. Last. Woi, kepala budak. Woi. Oh, siut tu. Tiga aku bawa tak jadi. Mana dia? Kau gelak kepala otak kau. Ha? Aku ambil kau jam kau tak? Ha? Kepala otak kau. Datang depan aku. Ingat lucu ke? Ha? Ingat lucu ke? Siut.
patahkan depannya. Sekejap. Aku buat MacGyver tengok. Okey. Tapi mata merah tu dah hilang dah. Aku patahkan, nampak. Merah tu dah hilang lah. Ada lagi geng. Ada lagi. Mana punya lighter? Allah, lighter pula dah. Ada lagi geng. Sekejap. Tu. Depan tu geng. Nampak mata merah? Nampak? Kepala otak depan ni je. Cus. Oi. Dah hilang dah geng. Mana kau mata merah? Lu ingat lu champion? Lu panggil lu punya anjing mari sini. Lu ingat lu champion? Okey, ramai yang nampak ada lembaga di sini. Okey, ramai yang nampak ada lembaga di sini tadi. Okey. Lembaga dah tercedok kena dengan aku. Tak ada. Mana dia duduk? Tak ada geng. Mana mata merah tadi? Weh, ada lah geng. Pocong. Aduh, main ciluk dengan aku. Dia ingat lucu ke apa? Ada lah geng. Yang tanya mana hantu tu, kau tengok dalam seluar kau. Kalau kau pakai kain pelekat, kau buka kain pelekat, kau tengok yang dalam seluar kau tu, yang monyok tu. Itulah hantu sebenar dia. Sebab pagi-pagi dia bangun macam pocong. Kejap. Whitey leg. Kena patahkan dia lagi. Sekejap, kita tunggu sekejap geng. Tadi kita tunggu saja dia muncul kembali kan. Sekejap, kita tunggu sekejap. Aku patahkan. Memang bila patahkan memang ada pocong atau apa saja cuba kau muncul. Dia di situ geng. Memang dia ada. Tapi jauh. Lebih kurang 100 meter. Aku zoom di muka buku lagi. Alah, dia hilang dah.
Oh, clear geng, clear. Memang clear, siapa nampak? Kepala dia sengit dari tadi ya. Oh, tu. Muka buku. Tengok tu. Muka buku. Screenshot. Cepat. Screenshot. Tak boleh geng, pergi dekat dia hilang. Okey, tutup pula. Tu. Dia tengah tengok lagi. Kita fire berkelip-kelip mah. Berkelip-kelip. Okey. Muka buku pula. YT pula. Tu YT. Oh, clear. YT clear. Dia tengah tengok. Wih, YT clear geng. Ui. Sekejap, kita fire lagi geng. Dia tak lari, bai. Dia tak lari, bai. Jom kita pegang jalan belakang kat dia. Tu dia tak lari, geng. Nampak tak? Dia terpesona kot. Dia tak lari, geng. Dia tak lari. Dah hilang geng. Hilang lah. Lag lah, YT lag. Aku tengah fokus geng, sorry aku tak perasan lah. Hilang lagi. Kat area ni tadi kan. Nak tembak 1-0 ni. Langsui. Mata merah. Mana kau? Di manakah kau? Tak ada lagi. Aku rasa diserang di tempat sarang dia ni. Okey. Ni sarang dia ni. Full blast, tak boleh nak full blast kan. Nanti sebab aku menjangkakan kita nak lama ni. Kalau full blast nanti dia apa? Cepat bateri. Lempar macam bola bising lah geng. Macam bola binatang maki korang. Tak ada geng. Tapi aura kuat lah. Berumah aku meremang lah. Aura kuat berumah aku meremang. EMF aku tinggal dekat bag. Tak apa. Nanti kita kacau. Wih, memang dia ada sana lah geng. Nanti kita kacau.
Lumayan babe. Nanti kita ucap-ucap aku ambil beg. Tadi siap package dia gelak dekat aku tadi Tak pas. Aku pasang sekejap lagi aku akan pasang apa? Colok. Sampai jadi kabus. Terima kasih yang bagi tips. Suruh patahkan apa? Patahkan mercun tadi tu untuk menyalakan dia. Kalau tidak aku pun tak tahu. Biasalah. Kecil-kecil tak main mercun mahal macam ni. Oh ya, antena pun hilang. Antena rempot hilang ya. Kena buat lain lah. Jatuh lah tu. Ya, kita pergi kat sarang lagi. Antena rempot jatuh aku rasa. Aduh. Share lagi geng. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Jangan lupa sub. Asap mengapi ni bukannya apa? Bukannya kabus lah, asap mercun tadi. Siap gelak dekat aku tu, tak tahan tu. Bau busuk ni, bau busuk. Bau busuk. Lembaga merah, pocong, langsui. Aku yang belagak, yang celupa, yang sombong. Aku cabar kau muncul. Tunjukkan diri. Mata merah tu kemungkinan hantu raya ya. Atau Indonesia panggil Gondoruo. Weh, macam ni geng. Kita buat penjagaan ataupun hunting ni bukan nak tangkap geng. Tujuan aku hanya untuk melihat lah. Supaya kita semua dapat melihat makhluk selain kita lah. Makhluk ciptaan selain kita. Bukan nak menangkap ataupun menunjuk keberanian aku, bukan. Satu, untuk menunjukkan pada korang benda ni wujud. Yang kedua, bukan hantu lah, tapi makhluk jin lah. Yang kedua, untuk menjadikan korang berani ya. Kalau aku boleh masuk ruangan di sini, korang pun boleh. Kalau ada yang saya tak boleh tu, satu hari korang pun akan pulih. Don't worry geng. Dan letak berani bukan nak menghadapi benda-benda macam ni saja. Berani juga boleh diletakkan pada benda macam nak buat bisnes, perjuangkan hak atau apa saja.
tu. Ni macam rumah dia ni. Oh, busuk ni. Cumplak. Aku pun memang cumplak juga dulu. Pakai mancis. Pokok ara ni dari dulu dia kencing. Sampai sekarang. Aku kadang-kadang aku nak tergelak kan, tapi aku bersabar. Okay, ramai yang menduga aku suruh buat benda yang aku dah, benda lagi bahaya aku dah buat dah. Okay, contoh tidur di sini lah, pasang kemenyan lah, umpan daging lah, letak congkak lah. Aku dah buat semua tu geng. Okay. Dan aku rasa ramai nak tengok solo ambush tercedok. Okay. Sebab dah 6 tahun tak tercedok-cedok. To be honest lah, aku pun berdoa nak tercedok lah bye. Sekejap geng, sekejap ada aura. Aura ni lain geng. Dia ada dekat sini geng. Dia ada dekat sini. Sekejap. Ini aura entiti ni langsung ni. Dia ada dekat sini geng. Korang tolong perhatikan lah. Dia ada dekat sini tak jauh ni. Aku dapat rasakan aura dia geng. Okay. Aku dapat rasakan aura dia. Korang kalau jumpa jangan terkejut. Kau nampak jangan terkejut. Screenshot dulu. Baru tu korang nak terkejut ke, pengsan ke, terpulang. Dia baling. Dia ada dekat sini ni. Dia dekat sini geng. Aku pernah sekali tercedok. Tengok jamban ada kapal selam dalam tu. Dalam mangkuk tandas ada kapal selam. Suwe 44 hari. Ada sini. Ada sini geng. Aku dapat rasa kalau ada entiti tekanan, pergerakan tekanan dan aura dia lain sikit geng. Okay, so aku dapat rasa dia ada dekat sini. Tak jauh ni, dia ada dekat sini ni. Kuat geng.
kita keluar rumah ni. Sini juga patung berpusing. Patung aku tu lama tak berpusing. Gamaknya hantu tu dah jemur tengok aku tak terkejut tengok patung tu kan. Lama dah tak berpusing. Fokus. Sekejap geng, aku tak tengok komen sekejap. Aku rasa dia ada kat kawasan ni. Mungkin sebab dah lama. Aku rasa aku seorang je yang datang sini ya. Selepas tu tidak ada orang. Rumah aku meremang geng. Rumah aku meremang. Fokus geng. Harimau pun boleh lah. Ular ke, harimau ke, gajah ke pun aci juga. Sekejap lagi. Aku dengar bunyi mengilai dia jauh. Aku malapkan hapus sikit. Tapi kalau aku malapkan korang tak jelas sangat nampak. Pam lagi geng. Bagi popular number 1 or 2 or 3. Kuat tekan kuat geng. Kawasan ni kita pernah jumpa langsung ya. Semasa kita tutup. Langsui. Kiri. Mana ada? Belakang ada ni. Wih.
Pocong weh. Lari laju. Aduh. Laju dia lari. Apa? Aku gempuh semak ni geng. Ui. Gila semak ni aku gempuh geng. Laju dia lagi. Pocong. Kau cakap kau berani. Ke mana kau pergi? Dia lari geng, lari. Hilang terus. Sarang dia kot. Sarang dia kot. Aku tak perasan tadi geng. Sorry aku tak perasan. Dia belah kiri aku je tadi. Actually aku suluh dekat lain. Aku pandang dekat lain geng. Untuk trik dia. Aku suluh lain, aku pandang dekat lain. Aduh hai. Sorry geng, sorry. Wih, jackpot geng. 4 star malam ni. Siapa nampak geng screenshot? Siapa sempat screenshot tadi geng? Share dalam Telegram. Aduh, aku tak sempat lah. Aku tak perasan geng. Aku kali-kali aku nampak dia dah bergerak masuk dalam sana dah. Okay. Hey pocong, datang depan. Pocong, I miss you. Pocong. Kita pasang colok sini lah geng. Okay. Kita pasang lilin dan pasang colok. Tengok dia datang ke tak. Setuju? Setuju tak geng? Setuju tekan 1. Tak setuju tekan 2. Dan jangan tekan 3. Nanti anda akan di ban. Sorry geng. Aku mata tengok lain seluruh dekat lain tadi. Sebab aku tengah fokus kepada makhluk mata merah. Aku ingat dia tertipu. Rupanya aku yang terlepas. Sekejap. Aku cari colok ya. Hey. Tengok cak geng, cak.
Geng, saya akan keluar daripada tempat ni. Saya rasa tak sedar hati sebab dia macam baling-baling geng. Macam baling-baling Saya rasa tak sedar hati ni. Dia macam baling-baling dah tak ada dah. Kalau kau benar kau ada, wujudkan. Nyatakan. Oh, dia kat atas. Aku datang kemari bukan untuk teman, tetapi untuk melihat keadaan kau. Aku tahu ini rumah kau. Kalau benar kau ada, wujud. 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 Allah. Woi. Apa benda tadi? Oh, dia memang dah ada. Jom. Saya tak larat dah ni. Woi. Senda. Makin kuat, makin lama saya rasa macam pingsan. Saya rasa macam pingsan ni, kena kerjakan dia. Allah Akbar. Sekejap geng, bagi saya ambil tenaga dulu. Dia ada. Dia ada lah. Bagi saya ambil nafas dulu kat luar. Kasih tampar kat ponti tu. Tadi jangan risau, benda ni bukan apa ni, tunjuk muka dia depan kita, percayalah. Ya, sebab itulah saya ada gambar dia. Korang tengok gambar dia. Ini gambar dia yang berpakaian warna merah tau. Kejap gambar ni tak silap saya lebih kurang 5 tahun dulu ke 4 tahun dulu. 4 tahun dulu. Memang tak nampak muka dia. Tapi gambar dia dulu, video dia ada. Video dia kalau korang tengok memang terpegun lah. Kejap saya cari dulu. Gambar dia satu je ni. Kejap gambar dia ni. Kejap saya beli kamera. Itu perempuan dia. Tu kalau video dia memang nampak jelas. Muka tak nampak, tapi badan ni, tumbuh badan tau. Dia siap lambai ke arah saya tau. Dia lambai ke arah saya. Sebab tu gambar dia saya simpan sampai sekarang. Masa tu saya seorang je pergi sini. Tiba-tiba saya tengah bebel-bebel, saya cakap, jika kau benar kau ada, wujudkan, nyatakan. Kalau kau manusia ataupun makhluk. Dia terus nyaut, ya bang, saya sini bang. Dia lambai 3 kali kat saya. Masa tu daripada video, kalau korang tengok, nampak dia lambai, dengar suara dia, semua dengar. Dia duduk kat ujung-ujung penjuru je tu. Itu kalau jatuh tu tak jadi modal tu. Memang pakaian dia warna merah. Siapa perempuan yang berani geng? Tak ada perempuan yang berani buat macam itu. Saya dah pernah offer pada budak paranormal perempuan, tak ada yang nak. Diorang biasa dah pergi sini ramai-ramai kan. Diorang tak nak buat pergi seorang-seorang. Saya offer dia masa tu, saya offer 500 tau. Saya cakap dengan dia, dia seorang je tau. Saya tak nak awak ada backup. Saya nak awak seorang je. Awak tim paranormal ladies kan. Saya nak suruh awak seorang duduk kat atas. Saya tengah jalan, saya cakap, jika kau benar kau ada, wujudkan. Dia tak nak. Sekarang dia dah pencen dah. Dia dah tak buat parah dah, perempuan tu. Mi, terima kasih Mi.
Dia dah pencen dah. Dia tak buat parah dah. Janganlah bang. Sian dia. Marah dia. Ni kasar sikit. Tapi itulah saya sampai sekarang saya memang nak cari. Syahzah terima kasih Syahzah. Saya memang sampai sekarang saya akan cari dia sampai dapat balik macam dulu. Saya tak kira dia nak sembunyi ke, dia nak sembunyi-sembunyi macam sekarang ni. Kawasan mana ni? Kawasan ni adalah mall tinggal. Mall ni tinggal lama dah kawasan ni. Jadi kat sini saya pernah jumpa perempuan yang lambai. Itu reality tau, itu reality. Perempuan tu lambai memang reality. Kat JB ke bang? Ya, kat JB. Itu saya dapat masa 5 tahun dulu. Time tu saya baru nak start parah. Tiba-tiba dia nyampai. Kat sini pun pernah ada orang nampak bola api ya. Abang masuk dalam hutan. Pergi ke sungai. Belah mana sungai? Belakang sawit ni. Ni tali air. Ban. Ni ban Pak Abu. Ban Pak Abu. Main pedah ni. Bola api ni terbang masuk belah hutan tu. Hutan sungai Jarak. Jarak dah boyak pun ada. Sini tempat orang pelepas barang. No wonder lah. Ban Pak Abu. Ban Pak Abu kan Abu tu. Memang sunyi ya. Ban Pak Abu. Tadi kat sini kita nampak Bang Han. Orang tu. Weh Bang Han, tu apa? Tu macam nampak tu. Tu hujung. Tu lah nampak macam hitam belakang tu. Hitam belakang pokok. Belakang pokok tu nampak macam biri. Jauh kan? Sekejap, cuba zoom. Allah, tentu sekejap dia nak uji nyali. Buah lah hujung tu. Ui. Jangan lari, berjalan je. Tak lari lah. Tunggu. Pak Ngah pakai baju NW, jangan buat leceh Pak Ngah. Tak lari ya. Tak lari pun bang. Tanyalah dia orang semalam. Benda kat belakang saya semalam. Benda tu betul-betul kat belakang saya je. Ada something sekejap. Zoom lagi. Ada kelawar ke? Ada. Takut Amri takut. Demam budak tu nanti. Itulah. Amri nak uji nari tak? Jadi Nak uji nari tak? Abang nak bagi Amri uji nari lah malam ni. Pasal takut tak? Kalau nak buat explore kena berani. Jangan takut. Test dulu macam on tak on. On good. Korang tiap-tiap sekarang. Semangat kan? Daun pisang. Okey, kita pergi tengok daun pisang ke apa. Sambil tengah zoom ni Uish, apa benda tu? Apa tu geng? Kita dekat sikit. Tak apa kalau ada kereta kita dengar bunyi. Ui, dia bergerak weh. Dia bergerak yang. Tu lagi. Tak tahu apa. Apa benda tu Kita dekat sikit ni. Tiang ke? Apa? Oh, papan tanda. Bikin hal betul lah. Lancret lo. Terkejut kan. Terkejut. Kita cuma nak fokus, tak tahu apa benda kan. Punya papan tanda geng So dah terbukti papan tanda geng Dia game kita Dia game kita geng. Kau ni sudah takut. Jangan takut. Pasti dia dulu ni. Dia game kita. Dia papan tanda lah. Oh, siapa tu? Adil? Aku tahu kalian berada di sekitar aku ini. Perjelaskan diri kalian. Ya, Masya Jin. Adil?
Boleh kita keluar yang Tak apa. Kita tak kuatkan ada semangat. kali dah ni, ada kali. Geng, come on geng, bagi semangat geng dekat mem. Come on geng, bagi semangat geng. Dia naik pucat dah muka dia geng. Bagi semangat geng. Bagi semangat kat mem. Tak apa. Jalan dengan saya. Ha? Tak apa. Kuatkan semangat geng. Come on geng, bagi semangat geng kat mem. Bagi semangat dekat mem. Dah 2 kali dia kena kacau ni. Untuk kami je banget. Ha? Untuk kami je sangat. Come on geng. Semangat geng. Terima kasih kak. Ini first time ni. Mem kena macam ni. 2 kali dah. Korang bagi saya semangat. Sebab dah 2 kali Dah 2 kali benda tu mengganggu. So saya rasa macam saya tak kuat sebenarnya ni. Terima kasih Bang Fadli. Boleh? Okay geng, kita bagi semangat kat mem Saya cuba. Tapi saya sambil-sambil tu saya baca ayat kursi, saya selawat dalam hati saya sendiri. Tak apa. Boleh. Saya boleh. Cuma saya terkejut sebab bunyi tu je. Saya cuma terkejut je. Okey Rambut saya memang tak ikat. Memang saya saja untuk tarik perhatian. Tak apa. Ya, okey. Geng, dengar ada suara menjerit. Macam suara perempuan lah yang menjerit tu kan. Ada dengar bunyi suara menjerit. Dengar geng, ada macam suara menjerit. Jom. Tak apa, jangan rasa tu. Ada kereta. Kita. Kereta ke? Tak cahaya sangat. Tahu? Kereta. Kereta tu. Lori. Oh, lori. Sekejap geng, ada lori Okey, ni berani sikit. Lori konvoy. Jom. Terus takut balik. Kuat. Berani sikit. Kuat semangat. Kuatkan semangat. Kita cuba. Come on geng, semangat semua. Korang, saya tengah kaku ni sekorang. Boleh tak bantu tap skrin? Saya minta 7K je. 700K je. Oh, ada suara. Saya minta 700K je. Bagi saya semangat. Karat lama. Come on geng, semangat. Teruskan tap screen, teruskan share. Yang mana ada rezeki boleh support geng. YT clear. Sepasang mata clear. YT clear. Okay, YT clear. Okay. Jom, kita tembak.